Assalamualaikum. Okey, untuk video ni Weda nak tunjuk anda satu plan khusus kepada perlindungan sakit kritikal. Perlindungan sakit kritikal ni adalah dia menyediakan pampasan tunai sekaligus jika didiagnos penyakit kritikal. Ada 50 jenis sakit kritikal yang dilindungi dan anda akan dapat pampasan tunai sekaligus. Jadi duit pampasan yang anda dapat sekaligus ketika didiagnos penyakit kritikal boleh digunakan untuk menampung kos rawatan ataupun peralatan perubatan yang diperlukan. So mungkin duit tu juga anda boleh guna untuk membayar kos penjagaan di rumah. Macam arwah kakak saya meninggal tahun lepas bulan 7 disebabkan breast cancer. Di akhir-akhir fasa dia nak meninggal tu, kami pun ikhtiar mencari nurse yang boleh jaga, boleh rawat dia dekat rumah. Ketika tu dia dah terlantar, tak boleh nak urus diri sendiri. Kebanyakan family bekerja, tapi tak sempat kami nak dapatkan perkhidmatan tersebut. Arwah dah pergi dulu. So benda-benda ni lah yang kalau semua ni memerlukan duit dan kos yang sangat banyak. Jadi pampasan yang anda akan dapat secara sekaligus dalam perlindungan sakit kritikal ni akan meringankan beban anda dan keluarga anda. So, plan pesakit kritikal ni dia bukan macam plan medical card. Kalau medical card anda boleh anda boleh guna ketika anda warded, anda tak dapat duit. Tapi kos rawatan anda di hospital akan ditanggung. Namun perlindungan penyakit kritikal ni kita dapat duit secara cash. Yang sangat penting dikala anda sakit dah tak boleh bekerja, duit itulah menjadi penggantian pendapatan kepada anda. Bantuan keuangan selepas anda pergi nanti dah tak ada kan, duit itulah juga akan bantu keluarga meneruskan hidup tanpa pendapatan anda. So macam mana kita nak tentukan berapa jumlah pampasan yang bersesuaian dengan keperluan anda? So rule of thumb adalah 3 kali gaji tahunan anda. Kalau gaji anda contohnya macam Mursyidi ni umur 35 tahun, dia dah berkahwin, mempunyai 2 orang anak, bekerja sebagai pengurus, gaji 6,000. So kalau 6,000 darab 3 tahun, darab 12 bulan darab 3 tahun. So inilah amount jumlah pampasan yang diperlukan oleh Mursyidi. Dia kena sediakan 216,000. So kenapa 216,000? Kenapa 3 tahun? Dia punya peraturan asas. Ini yang paling minimum lah. Sebab jika didiagnos penyakit kritikal, kebiasaannya pesakit memerlukan sekurang-kurangnya 3 tahun untuk menyesuaikan diri, menjalani rawatan dan pulih. Dan pampasan ini boleh digunakan untuk perbelanjaan sara hidup, bayaran ansuran rumah kan, atau pembiayaan rumah yang anda beli pun still nak kena bayar. Walaupun dah tak boleh bekerja, rumah, kereta semua nak kena bayar. Kos rawatan yang berulang seperti kemoterapi, dialisis, ubat-ubatan, peralatan perubatan yang mungkin anda perlukan, rawatan alternatif. So, inilah keperluan untuk perlindungan sakit kritikal. So ini contoh quotation untuk perlindungan sakit kritikal Mr. Ali Baba, lelaki umur 35 tahun, tidak merokok. So katakan kita buatkan quotation untuk dia, pampasan 200,000, okey, tempoh perlindungan 45 tahun, sangat panjang. Cover sampai umur dia 80 tahun. So kalau anda nak ambil plan ni memang cover sampai umur 80 tahun. Caruman RM239.85. Caruman anda tetap tak berubah. Anda dapat 200,000 sepanjang tempoh 45 tahun. Dan kalau anda tengok, dia ada manfaat juga 10,000 kalau anda masuk ICU. Jom kita tengok detail manfaat yang anda dapat. Plan ni bestnya sebab dia ada saving value yang sangat tinggi. So kalau anda tengok dekat sini, ini jadual dia. Daripada umur sekarang, age next birthday 36, sampailah umur dia nanti age next birthday 80 tahun. Dalam tempoh tu, kalau berlaku sakit kritikal, jumlah yang dijamin yang dia dapat adalah 200,000.
So sepanjang tempoh 45 tahun tu, 200,000 ni manfaat pampasan yang dia akan dapat. Namun kalau dia tak berlaku sakit kritikal, tak berlaku apa-apa sakit kritikal, jumlah yang dia dapat adalah saving value yang ada ketika itulah. Kita tengok nilai serahan. Kenapa dia tidak dijamin? Sebab nilai serahan ni adalah hasil keuntungan pelaburan. So keuntungan pelaburan, dia punya persen keuntungan tu tak boleh nak tetap, tak boleh nak jamin berapa persen, tapi kita anggarkan 7%. So kalau tengok pada tahun masa umur dia dah 80 tahun, ketika tu kalau tak diuji dengan apa-apa masalah sakit kritikal, so jumlah nilai serahan yang dia dapat balik adalah 189,608. So sangat tak rugi apa-apa. Dalam tempoh kita menyimpan sampai umur 80 tahun, dalam kita menyimpan, kalau berlaku sakit kritikal, ini yang kita dapat 200,000. Kalau tak berlaku apa-apa, inilah jumlah anggaran projection yang anda akan dapat. Dalam tempoh tu sekiranya anda meninggal, katakan masa umur anda 50 tahun anda meninggal, so 28,000 nilai serahan yang ada ketika tu, ini akan dijadikan duit hibah lah kepada waris. Kenapa dia sangat berbaloi? Dengan tempoh 45 tahun, caruman RM239.85, setahun 2878. 2878.20 darab 45 tahun coverage. So total jumlah yang kita mencarum baru 129,519. Namun dalam tempoh tu kita dah diberi jaminan 200,000 sekiranya diuji sakit kritikal, dan jika tak diuji sakit kritikal, nilai serahan yang kita dapat lebih daripada jumlah yang kita mencarum. So sangat menguntungkan, simpanan yang paling selamat untuk kita dan keluarga kita juga. So manfaat penyakit kritikal, anda akan dibayar jumlahnya 200,000 pampasan sekiranya ambil 200,000 lah. Kalau anda ambil 150,000, kalau anda ambil 300,000, itulah amount yang anda akan dapat kalau didiagnose salah satu daripada 50 jenis sakit kritikal. Kalau anda masuk ke hospital di ICU untuk sekurang-kurangnya 5 hari berturut-turut, anda akan dapat 10,000. Kalau anda masuk ICU 5 hari berturut-turut. Dan pada tahun berikutnya, kalau anda masuk lagi ICU 5 hari berturut-turut, anda akan dapat lagi 10,000. Sebab maksimum anda akan dapat 20,000. 2 kalilah ICU kalau anda masuk, tapi pada tahun yang berlainan. Ini adalah senarai sakit kritikal yang dilindungi. Ada 50 jenis semuanya. Demensia teruk, angioplasti dan rawatan invasif lain, sindrom apalik, meningitis, bakteria, trauma kepala meja, tumor otak bening. Banyaklah jenis-jenis sakit kritikal yang termasuklah kanser, kelumpuhan anggota, koma, pekak. So semua ni perlu didiagnose lah. So ada 50 jenis sakit kritikal. Kelecuran tahap ketiga, pembedahan injap jantung, serangan jantung. Sekiranya didiagnose, anda akan dapatlah pampasan tunai berapa ratus ribu yang anda ambil, dan duit tu boleh digunakan untuk menampung kos perubatan anda, menampung kos sara hidup anda, kan, nak bayar balik rumah, kereta dan sebagainya. So itulah satu plan yang sangat penting, yang wajib setiap orang kena ada plan ni, supaya kita ada penggantian pendapatan sekiranya diuji dan tak membebankan ahli keluarga yang lain.